Kalau kita simpan emas untuk jangka masa panjang, kita jangan terlalu risau dan fikirkan tentang harga emas. Sebab apa? Sebab emas ni adalah long term investment, Tuan Puan. Cuba kita ingat balik, kalau dulu nak karipap 30 sen je sebiji kan? Tapi sekarang nilai dia dah jadi RM1 dah. Kalau karipap Mak Beda pun dah naik harga, takkanlah harga emas turun harga. Kan? Dalam jangka masa panjang, harga emas memang akan naik, Tuan Puan. Buktinya, pada tahun 2000 dulu, harga emas 1 gram sekitar RM35 sahaja. Hari ni harga emas dah pun cecah lebih daripada RM500 per gram. Jadi, cuba bayangkan kalau 20 tahun akan datang, mungkin kita terpaksa bayar lebih untuk dapatkan gram yang sama pada hari ini. Untuk mereka yang ada mindset untuk simpan emas yang untuk jangka masa panjang, harga emas ni biasanya akan menjadi perkara yang kedua. Harga emas turun naik pun tak menggugat emosi dan simpanan mereka. Yang penting gram emas mereka sentiasa bertambah. Jadi bagi siapa yang nak mulakan simpanan emas, jangan bertangguh lagi, mulakan terus dekat Public Gold. Tuan Puan boleh menabung serendah RM100. Cara dia macam mana? Tuan Puan kena daftar dulu akaun emas, klik link di bio. Nanti Fad akan bantu Tuan Puan dengan sebaiknya. Teruskan follow Fad untuk dapatkan lebih banyak ilmu simpanan emas dan juga kewangan. Semoga bermanfaat.